push button, pusing-pusing lah untuk panaskan lauk Maggi, buat air instant dan cepat. Amat yakinlah guna produk Kin ini. Hello, Assalamualaikum guys. Hari ni aku akan review satu barang Kin microwave. Ini kotaknya guys. Besar kan, tapi dia khas untuk 20 liter sahaja. Baguslah untuk ruangan-ruangan meja kecil di dapur anda kan. Letakkan microwave ini. Jom kita buka. Dalaman dia macam ni guys, terjaga rapi. Macam ni rupa dia guys. Belakangnya, cara buka ada button di bawah ini guys. Push button, buka macam ni. Ini setting kepanasan dia guys. Daripada low, this soft, medium, low, medium, high dan high. Ini timer dia guys, 30 minit paling maksimum. Dan anda dapat ini guys. Ini buku manual. Dan ini punya piring kaca dia guys. Roda piring kaca. Pusing-pusing lah. Muat dalam bekas sederhana guys. Untuk panaskan lauk, masak mi segera, buat air ke kan. Bagus. Dia instant dan cepat sedia dimasak. Untuk anak-anak anda tak sempat nak pergi sekolah, para suami, isteri nak pergi kerja ke, bagus guna microwave ini untuk instant pelbagai guna. Tanpa gunakan bahan api dan gas. Tak sampai RM250 guys. Boleh dapat microwave sebrand ini. Takut kalau beli brand-brand yang murah bawah 100.5 tak tahan lama guys. Kalau Kin buatan Malaysia, waranti dia bagi 2 tahun guys. Ultra Brand Award Choice Pupil tahun 2023 Kin. So amat-amat yakinlah guna produk Kin ini. Jika korang berminat dengan oven microwave ini, sila tekan di beg kuning. Harga pun mampu milik dan jimat ruang di dapur dan ruang tamu anda. See you to the next video. Bye-bye. Dapatkannya guys.